Bilakah projek kios ini bermula dan bilakah penyerahan kios berlaku? Projek MyKios 1.0 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT bermula pada awal Ogos 2022 dengan sesi libat urus untuk mendapatkan idea dan maklum balas daripada pelbagai pihak berkepentingan. Pelaksanaan fizikal projek ini bermula pada Julai 2023 apabila KPKT meluluskan 3,173 unit MyKios kepada 113 pihak berkuasa tempatan dengan peruntukan sebanyak RM49.14 juta daripada RM50 juta yang disediakan oleh Kerajaan Perpaduan. Menjelang Disember 2024, sebanyak 7,243 unit MyKios telah diluluskan di seluruh negara, memberi manfaat kepada lebih 7,000 keluarga, terutamanya dalam kalangan kumpulan B40 dan perusahaan mikro serta kecil. Secara ringkas, projek MyKios 1.0 bermula dengan perancangan pada Ogos 2022, pelaksanaannya pada Julai 2023 dan mencapai pelaksanaan penuh menjelang akhir 2024. Projek MyKios 2.0 pula yang merupakan kesinambungan daripada MyKios 1.0 dilancarkan ke PKT pada tahun 2024. Pelaksanaan fasa pertama projek ini bermula pada awal tahun 2024 dengan unit-unit MyKios mula dipasang dan diserahkan kepada peniaga kecil dan mikro di seluruh negara. Sebagai contoh, pada 27 Februari tahun 2025, penyerahan kunci kepada peserta program MyKios 2.0 telah berlangsung. Secara keseluruhan, MyKios 2.0 bermula pada awal tahun 2024 dan terus dilaksanakan sepanjang tahun tersebut dengan penyerahan unit kepada peniaga berterusan hingga ke tahun 2025. Maknanya projek MyKios 1.0 bermula diserahkan kepada PBT oleh kontraktor pada akhir tahun 2024 dan telah diluluskan kepada rakyat sebanyak 84.35%. Adapun projek MyKios 2.0 pula bermula diserahkan kepada PBT awal tahun 2025 dan telah diluluskan kepada rakyat sebanyak 61.5%. Jadi, projek MyKios bukanlah seperti yang didakwa kononnya sebagai projek gajah putih kerana projek ini baru sahaja dilaksanakan. Bahkan bukan kosong terus tanpa peniaga dan terbiar 100% sehingga belasan tahun.